Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan ke travelog terbaru saya, iaitu Masjid Satu Abad di Jerantuk. Ni masjid Satu Abad bermakna 100 tahun. Tapi untuk solat semua rasanya dah tutup. Masjid Satu Abad, Jalan Benta ke Kuala Lepeh, jalan lama. Okay, ni dia punya signboardnya dan masjidnya ada sana. Jom kita ke sana. Hati-hati sini sebab sini laluan utama, Jalan Benta ke Kuala Lepeh. Agak laju juga kereta-keretanya, so kena berhati-hati lah. Okay, jom kita ke masjid tu, Masjid Satu Abad. Lintas, kita tengok kawasan sekitar. Ada alur sungai, ada gunung-gunung. Ini rumah-rumah orang kampung lah. Dan di sana adalah masjid baru. Okay, kita turun sedikit. Masjid Satu Abad ni, okay, bersih. Kalau ikut memang tak boleh semayang dalam sini. Dah jadi masjid warisan. Dan tadi pun semayang Jumaat pun di masjid baru tu. So kita tengok tengok apa yang ada dekat Masjid Satu Abad ni. Bersih, terjaga, alhamdulillah. Okay, tiang yang kecil warna koko. Okay, ini adalah geduk untuk azan. Okay, tak tahulah ini kawasan ni dibuka untuk lawatan ataupun tidak, tak pasti. Kat sini pun tak ada orang, ada tanda sini. Ini mungkin tempat security. Okay, kita tengok dia punya atap pun bumbung. Apa yang ada sini? Kolam keadaan air. Okay, ni tempat untuk masuk, pintu masuk masjid ni lah. Okay, ringkas, cantik. Okay, kawasannya kecil saja. Sebelah kiri beberapa ratus meter, berapa meter sahaja kawasannya. Dan sini kalau nak datang boleh parking sini lah kot. Ni dekat lori ni ada kereta, sini boleh parking lah sini kot. Okay, masjid baru di situ. Okay, kita tengok pandangan sisi kalau kita boleh zoom, ini pun binaan yang 100 tahun punya mungkin. Okay, dan kawasan dia kat sini saja, mana tak besar lah. Dan ini adalah muka ni hadapan lah, tempat khutbah ataupun imam. Kita boleh tengok kawasan tak besar. Tiang bawah tu pun rendah lah. Okay,
kalau nak datang sini daripada Bandar Jerantuk 12 km saja. Tak jauh lah daripada Bandar Jerantuk. Jalan besar saja, memang dah nampak ada ni lah, Masjid 100 abad. Boleh datang untuk melawat, insya-Allah. Rasanya memang dibuka saja. Jangan lupalah kita tertib untuk melawat masjid ni semua sekali. Okey ya. Dan rasanya setakat ini, untuk kali ini, develop Masjid 1 abad, Kampung Baru Jerantuk. Okey, sekian. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Kita berjumpa di lain video ya. Terima kasih.